Pernah tak tuan-tuan perasan dalam satu organisasi, biasanya hanya orang yang sama sahaja yang diberikan tanggungjawab ataupun dirujuk sentiasa. Kenapa ya? Salam geng, Tok Cara di sini. Bertemu lagi kita di siri perkongsian pada hari ini. Hari ini kita bercakap berkaitan dengan individu dalam organisasi yang selalu diberikan tugasan ataupun menjadi rujukan oleh bos ke ataupun sesiapa sahaja dalam organisasi. Mereka ini mungkin jawatannya tak besar ya, dan mungkin bukan orang yang jenis paling banyak bercakap di organisasi. Tapi mereka adalah orang yang boleh dipercayai bila diberikan tugasan dan memang orang kata boleh diharap, dan mereka lah sentiasa menjadi rujukan dan diberikan amanah untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Jadi untuk geng-geng Tok Cara di luar sana, Tok Cara merasakan kita perlukan ramai orang yang sebegini dalam organisasi bagi memastikan organisasi itu dapat berjalan dan menuju kepada objektif dan juga sasaran masing-masing ya. Jadi untuk sesi kali ini Tok Cara nak cadangkan beberapa perkara lah untuk geng-geng Tok Cara yang mungkin di luar sana boleh amalkan, dan beberapa perkara yang mungkin kita jadikan sebagai amalan supaya kita juga menjadi orang yang dipercayai dan diberikan amanah dalam menyelesaikan tugasan-tugasan di tempat kerja kita masing-masing ya. Baik, yang pertama, untuk kita jadi orang dipercayai, perkara yang paling penting yang perlu kita tanam adalah kepercayaan. Kepercayaan yang dinyatakan adalah kepercayaan dalam konteks bila kita diberikan amanah, orang percaya kita boleh menyelesaikannya. Jadi bagaimana membentuk kepercayaan itu? Yang pertama ya. Yang pertama, apa berlaku pun kita mesti kena kekal tenang. Ini tips yang pertama, kekal tenang. Jadi, orang ramai panik-panik, kita kekal tenang ya. Jadi bagaimana nak tenang tu? Biasanya kita fokus kepada masalah dan solusi. Kita tak cerita, kita tak fokuskan kepada emosi dan sebagainya. Kita fokus mencari apakah solusi yang kita boleh jalankan. Sebab dalam kehidupan kita, seperti yang kita bincang sebelum ni, masalah memang akan sentiasa ada. Atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang kan. Tapi kita fokus kepada solusi. Sibuk mencari solusi berbanding memikirkan pasal masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bagi tahu kalau kita tak yakin benda ni boleh siap dengan cepat, kita nyatakan ketidakyakinan kita itu supaya orang ada expectation. Orang tahulah, maksudnya oh ya, perkara ni memang susah untuk dijalankan. Jadi tapi kita akan ambil masa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jangan janji-janji yang tidak realistik. Contohnya, okey, saya akan cuba siapkan secepat mungkin. Tapi kita tahu yang perkara tersebut amat sukar untuk dijalankan. Jadi cerita yang realistik, realitinya, supaya orang mengetahuinya ya. Yang ketiga, sekiranya perkara yang kita jalankan itu tidak mencapai sebagaimana yang diharapkan, jangan lari. Jangan lari. Kita hadapi dengan penuh tenang. Kita hadapi dengan sesiapa saja kita berhubung dengan, dan kita nyatakan perkara sebenarnya yang terjadi. Jadi itu 3 tips yang Tok rasa sangat sesuai untuk kita jalankan ataupun kita praktiskan di tempat kerja. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah ya. Alright, kita jumpa dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.